Hello guys, Syarul here. Okay guys, hari ni kita stay buat explore. Tapi kali ni kita buat explore dekat Tasik. Mungkin kita orang ni dah nak dekat maghrib and rasa takut pun ada. Okay guys, kali ni kita orang hanya berempat and kita minta tolong akak ni pegangkan kamera. Kali ni kita try pusing-pusing. Tapi dekat sini kalau petang ada lagi lah orang jogging, bukan tempat terbiar. Cumanya bunyi-bunyi kata dekat sini kalau bila malam orang tak berani datang sini. Betul. Betul. Haji dengar tempat ni. Aku pun tak apa nak ikut mu ni. Tempat gelap. Hari tu cakap pagi dah. Okay guys. Okay, kali ni kita explore tempat ni. Kita tengok apa yang ada je. Kita bukan saja nak mari kacau tempat dia ke. Kita saja nak explore je. Kita saja tengok nak tengok tempat, suasana malam, nak rasai itu je. Okay guys, let's go. Okay guys, sekarang ni kita cuba start perjalanan kita. Belakang tu Tasik guys. Okay guys, kat depan ni ada pondok kecil satu. Wah, so dekat sana tak tahu apa yang ada. Cuma nampak cerah lah. Cuma kat sini ada pondok guys. Mana man? Lang, tak tidur lah. Jangan. Ha? Kita main tengok tempat ya. Okey, orang Azir jawab Saleh. Kejap Okay guys, sekarang dah makin senja, dah makin nak gelap. Long, okey Long. Okey. Makin takut ini. Makin takut ya kamu. Ya, tapi takut. pemandangan makin cantik ya. Tak apa nampak. Makin cantik ataupun makin seram bagi korang. Okey, kita pergi ke depan dulu. Kita tengok explore lagi apa yang ada. Let's go guys. Okey guys, dekat sini ada satu pondok. And dekat sini suasana dia sangat gelap. Belum malam lagi. Ni jangan main ni. Mungkin main sabar. Waduh. Kita tak pergi main duduk. Jangan pergi duduk kat sini. Jangan setel kat sini Okay guys, sebelah sini dia macam tak ada jalan untuk kita lalu. Dia hanya ada rumput bawah ni dan pokok-pokok yang suasana macam ni. Rajuk. Petah. Ada petah. Rajuk. Okey. And dekat sana pun ada Tasik guys. Nampak ada Tasik. Ui, luar belah tu. Apa? Belah tu main apa? Oh, petah. Ke betul. Pada aku tak ingat. Tapi belah sana guys, dekat Tasik kat sana tu, dia punya pemandangan body bawah betul. Okey guys. Long. Weh, nak jatuh. Long. Ni okey ni. Beres. Mana? Yo, tempat ni nampak macam Apa pendapat Mal? pendapat Mat. Walaupun macam di hujung Tasik. Tapi dia punya rumput ni macam terjaga. Oh, mungkinlah sebab kalau orang tak jaga mesti benda ni jadi semut ataupun jadi hutan. Ini tempat rekreasi sebenarnya, tapi kat hujung ni boleh rasa baik dia kan. Baik dia. Pendapat ni apa rasa? Sini. Okey lagi sini. Okey lagi Musim-musim dah bak nak gelap. Nak gelap lah. Kalau masuk cedah nak tak tahu jadi kan. Tapi kalau sini dia punya mana? Okey guys, korang tengok sendiri kawasan dia. Korang lagi sore lagi. korang bayangkan tempat dia. Okey guys, buat pengetahuan korang, Syarul bukan tak nak bawa tim AI yang lain. Cuma tim AI yang lain ada yang mengundurkan diri, ada yang tak nak. And masing-masing busy. Syarul cuma ini setakat ni yang berani nak join sukarelawan ini. Kita bagi hujung. Mana ujung tu? Uish, jahat main takut bodoh. Tu bukan turut sayang. Aku rasa macam lembut-lembut kat tanah. Gelek-gelek hijau. Gelek-gelek sayang. Gelak tu sayang. Nak tengok situ. Nak tengok. Okay, tapi mana ada Tasik yang macam terbiar guys. Tasik macam terbiar. Dia kau gelap. Orang dia kau ada sakit. Kau gelak tau. Dia punya macam Tasik terbiar guys. Tasik kecil yang terbiar kan. Ui, makin tak nampak sembung ni. Kabak pokok tu. Aku rasa Kau ada kabak pokok. Kabak pokok. Bukan pokok ni sayang. Jangan buat kejap pokok lagu ni sayang.
Okay guys, hari semakin gelap and kita orang pun tak bawa lampu torchlight apa-apa. Apa kata kita pusing balik sebab hati rasa pun dah tak sedap. Mana ni kata? Mungkin gini lah. Aku duduk depan ni. Aku tak payah. Kita jalan sekali. Kita jalan sekali. Dia gini. Kita jalan sekali. Okey, masuk belakang kita aja. Masuk belakang kita aja. Okey. Apabila masuk pak gelap kan. Kalau kita nampak gelap kita kena nampak lagi dia. Ni rasa macam gelap mata dia. Kita masuk ya ke gelap tu. Okey. Oh gelap mata kita. Rasa iyalah kalau dah gelap kita nampak lagi tau. Ni cerah tak gelap sangat tapi rasa macam gelap mata sini. Boleh. Tak apa dulu deh. Tak apalah kita jalan sekali, kita jalan sekali. Kita akan pusing balik guys ke luar sikit. Tak payah masuk dalam sangat sebab kita hanya nak explore. Dah explore dah. Okay guys, sekarang kita berada dekat belah luar sikit tapi tepi tasik. Nani cakap dia nak bakar daun sebab banyak nyamuk ni. Gelap lagi ni. Gelap. Aiman pun tengah bakar daun. Dah buat tengok apa dong? Apa gelap lagi ni? Apa gelap. Okay guys, sekarang kita berada tepi tasik ni. Tapi okay dah. Ni Hidup daun ni. Basuh. Basuh. Cari kipas kupu. Daun Kenapa? ni kita makan. Tak makan. Tapi belah sana dia punya view nampak Sejuk aku jatuh dah. sana. Gelap. Kena long. Saya nak masuk kau situ. Gelap. Mau nak masuk kau situ. Mana? Apa tajuk ni? Mana? Tak boleh nak mencembarangi masalahnya. Tadi kira gini lah, Aiman start dulu gini. Oh, kita begini. Tadi Okey. aku masuk, aku the best sikit tadi. Okey. Masuk area tu. Tapi betul lah, asal-asal kita rasa cukup. Contoh tempat gini. Rasa juga. Masuk tu, dia tak adalah gelap. Cuma dia jadi macam mata tu jadi Rasa macam kau gelap, kau kabur tak. dia Nampak tak? sampai mata. Kena long. Jadi sampai mata. Jadi gini. Jadi gitu kan. Jadi kita sebab tak nampak Kalau tak nampak ya, kalau kita tak nampak ya, kita dekat luar biasa. Kalau kita tak nampak, kita kayak gini. Dia kayak gini. Dia macam gini. Kau repeat di sini ya. Ha? Tu ramai di sini. Kita tengok nampak tu. Medut dan tu. Boleh kat Oi. Kita boleh tak gitu. Mungkin ni Kita Benar, kita tiga orang. Allah Akbar. Haula wala quwwata illa billah. Kita di sini memang enggak. Sini. Tapi Naruto tak Naruto nak hujan. Kena gamuk kita. Angin kenapa okey lagi. Okay guys, sebab kita pun tak bawa lampu. Sorry lah kena pakai lampu telefon. Nak mari buat kita sebab lampu dah. Aku mari nak plan awal pun hari tu. For explore plan ni nak hari awal tapi dah kita sampai lambat sini awak kan. Gini lah. Kita dapat rasa. Sekali kita dapat rasa dah. Sebab kita banyak juga dengar bahasa tasik ni tak boleh mari balik. Tapi gini lah, sebelum hari makin gelap, sebelum hujan nampak tu langit yang memanggil. Sebelum hujan perkata kita jalan balik lah dah. Dia banyak dah tak ada. Tak ada hati. dah ni. Tak ada hati benda. Ni antara tasik. Berapa ni? Berapa? Tu sudah sudah ini. Kita kena balik sekedar. Kita balik lah. Tapi hati-hati main yang tak ada ni kan? Ini memang tasik terbiar. Memang hal lah apa-apa tasik terbiar tu lah waktu. Sebab kalau aku ikut ke pepatah. Okey. Air yang tenang jangan disangka tiada. Ani. Boyo. Okey guys, kita berjalan keluar. Sorry Syarul tak ambil kot perjalanan balik sebab memang gelap. Ini pun dah tak nampak. So kesian dekat korang tak nampak. Bukan sebab Syarul tak nak ambil. Sebab kita orang berlari balik. Okey guys, 1, 2, 3. Okey guys, kat sini ada taman. Nampak? Ada taman guys. Lain. Sini okey saya tak ada lampu. Sebab ada lampu. Tapi lain tu khas suasana dia. Naik tak? Lain dulu. Ada taman guys. Awak sini sebab. Uish, dia punya taman. Long, jangan main-main. Tak ada orang main sini. Tak ada orang main sini long. Guys, tengok ni. Oh, langit nak hujan. Jangan main. Balik. Di bunga ni. Uish. Okay guys, sekarang kita perjalanan balik. Kita orang lari kejap je sebab penat. Apa kata kita kacau dia orang. Dengar? Korang dengar? 1, 2. Ni.
Ni. Takut. Oh, gambar aku. Ini bodoh ya. Wujud lelaki. Wujud lelaki. Barang-barang tu. Kalau tak ada apa. Ada pitah bolok ni. Oh, kali ya. Okey. Berigak dah. Okey guys, itu saja konten kita pada hari ni. Syahrul pun dah dekat. Ini kawasan parking kot, lebih kurang. Tengok. Betul lah. Kawasan parking. Tapi bukan boleh parking sini tu. Boleh parking dari luar. Dan duduk mana lah ni? Kita duduk kawasan parking dia. Parking kawasan ini. Okey guys, itu saja konten pada hari ini. Korang rasa dekat mana lagi tempat yang Syahrul nak datang, korang boleh komen location kat bawah. And bye bye. Bye bye sayang. Bau.